Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita ruang untuk sama-sama dalam suatu majlis ilmu, iaitu suatu majlis untuk mengenali Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerusi kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempelajari ayat-ayat dia, maknanya kita cuba mengenali dia dengan lebih dekat lagi, iaitu dengan cara kita mengikuti segala suruhan dia dan meninggalkan segala larangan-larangan dia, menerusi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bila kita bertadabbur ayat-ayat Allah, Allah memberi kita kefahaman yang lebih segala rahsia-rahsia yang tersirat di dalam ayat-ayatnya. Jadi kita kembali semula kepada surah Fussilat. Malam ni ayat 43. Ayat 43 bukan 38. Tak, 43. Betul nombor dia? 43. Ayat 43 pada muka surah 481. Yes. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. Alhamdulillah. Minggu lepas kita sudah tengok ayat-ayat Fussilat. Kalau kita sana imbas kembali, ayat Fussilat ini merupakan lanjutan daripada surah doa yang kita mohon dalam Al-Fatihah, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu perkara yang paling penting dalam surah Fatihah. Rahsia dalam surah Al-Fatihah ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepadamu sahaja Allah aku beribadat dan hanya kepadamu sahaja aku memohon pertolongan dan bantuan.
Maknanya dengan dia saja kita minta memohon bantuan dan pertolongan. Diterangkan dengan panjang lebar oleh kesemua surah-surah yang bermula dengan surah Hamid, yaitu tauhid dalam berdoa. Bagaimana cara mengesahkan Allah dalam setiap doa kita ataupun dalam setiap permohonan kita. Mana kalau kita memohon selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara-perkara di luar asbab, maknanya kita telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan dakwah surah Hamid, iaitu fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hanya dengan Allah saja kita minta sebarang bantuan dan pertolongan. Ini ditekankan, jangan minta doa dengan yang lain, minta hanya doa dengan aku saja. Ini keseluruhan dia. Jadi dalam surah Fussilat, apa dia kesamaran? Maknanya dakwah dia minta doa dengan dia saja. Daripada setiap masalah kita, dari segenap hajat kita, disuruh minta dengan dia saja. Tetapi kesamaran masyarakat ialah minta dengan lain pun berlaku. Ini masalah dia, kesamaran kita. Jadi kita anggap hasil daripada berjayanya atau makbulnya atau dapat hajat kita, selesai masalah kita dengan minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita anggap kebenaran ini merupakan suatu hujah. Kita rasa kebenaran, kita rasa Allah suka dengan kita pasal dapat apa yang kita hajat, dapat selesaikan masalah kita dengan menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya kesamaran yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-Fussilat yang kita belajar. Allah tegaskan, maknanya kalau minta dengan yang lain berhasil juga, tetapi ini Allah kata dengan kemurkaan dia. Berjaya, berhasil, tetapi tak semestinya Allah suka. Maknanya dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ maknanya Allah nak uji kita, nak sabitkan kita dengan kemurkaan dia. Jadi ditakdirkan kita minta doa dengan lain, ditakdir kita Allah meletakkan kita dalam neraka dia. Kalau kita tak sempat bertaubat, kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesamaran dalam surah Fussilat yang kita nak belajar. Jadi yang kita nak baca ini maknanya dalil yang bukti sebagaimana yang Allah nak ceritakan ialah apa dia? Ialah minta dengan dia saja. Minta dengan dia saja seperti mana ayat-ayat dalam Al-Quran dia. Ya? Seperti mana dalil-dalil dan bukti-bukti dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tercatat dalam bocor kan? Keluar bocor. Ada bunyi. Tengok sangat rekod. Okey, maknanya sekarang ni ayat 43 yang kita baca sekejap tadi, Allah tegaskan segala dalil dan bukti Allah dah jelaskan dalam ayat-ayat yang kita baca minggu lepas, maknanya dalam Al-Quran. Maknanya kita tengok dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat Quran dia mengatakan kita tak boleh minta doa dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Al-Quran Allah dah ceritakan segala-galanya dengan detail. Allah ceritakan jangan kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hendaklah ikut seperti mana dalil dalam Al-Quran yang Allah telah ceritakan dalam minggu lepas. 4 faktor kenapa kita perlu berpegang kepada Al-Quran. Pasal Al-Quran jelas cerita dengan kita perkara-perkara tauhid dalam berdoa, seperti mana dakwah surah kita, iaitu Allah kata wa innahu lakitabun aziz. Mana kitab itu maha agung, kitabun azimun, atau kitabun ditafsirkan azizun, maknanya maha agung dan maha perkasa. Bukan setakat itu saja, itu sifat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mempunyai benar-benar kitab yang agung, la kitabun. Yang kedua, sifat yang kedua ialah azizun. Yang ketiga, Al-Quran juga mempunyai ciri-ciri la ya'tihil batil. Maknanya Al-Quran benar dah. Al-Quran betul-betul mengelakkan kita daripada mencegah daripada kebatilan. Maknanya la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Mana Al-Quran tak ada cancela dia, tak ada batil dia daripada mimbain yadai, mana daripada depan dia,
wala min khalfi, dan daripada belakang. Daripada dulu hingga sekarang ni Al-Quran tetap betul, tetap benar. Yang ketiga, ayat keempat, ciri-ciri Al-Quran empat, kenapa kita perlu memahami, bertadabbur ayat-ayat Allah, kerana ciri-ciri Al-Quran juga mempunyai tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah. Allah siapa dia? Allah yang maha hakim dan maha hamid. Allah ceritakan 4 faktor kenapa kita perlu minta tolong dengan dia saja. Mana kebenaran Al-Quran, kenapa wahai manusia, kamu masih lagi tak nak memahami ayat-ayat Allah, sedangkan aku dah gariskan 4 ciri-ciri kepentingan perlunya kamu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita Nabi dulu membaca ayat-ayat dia kepada musyrikin tolak. Kita ajak orang memahami ayat Quran, orang tolak. Ini masalah dia. Kenapa? Pasal apa? Pasal mereka dibisi oleh syaitan-syaitan yang seringkali tak nak orang faham Al-Quran. Ini punca utama dia. Kenapa orang tak nak belajar memahami Al-Quran? Kerana bisikan syaitan. Sering kita baca, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mempelajari ayat-ayat Allah, sesiapa yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, Allah akan mempaterikan syaitan. Syaitan sebagai teman setia kita. Apa tugas dia? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Tugas syaitan itu menghalang kita daripada berbuat sebarang kebaikan. Wa yahsabuna annahu muhtadu, dan kita memandang baik apa-apa keburukan yang kita buat. Ini PA syaitan. Jadi syaitan akan pegang ni. Siapa yang belajar Al-Quran, ini yang pertama dia akan pegang. Ini mana bertuah kita menjadi pilihan Allah kerana nak mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi kalau kita nak mengaji ayat-ayat Allah? Allah kata, ayat tegur, ayat kita baca tadi, Allah dipanggil ayat apa? Ayat nak pujuk. Allah nak pujuk Nabi Muhammad, jangan jemu. Walaupun sebelum ini Nabi orang hina, Nabi orang puja, sebelum Nabi mengajar ayat-ayat Al-Quran, Nabi orang puja. Apa Nabi cakap semua betul. Semua orang kagum dia. Al-Amin Allah dia. Sebelum Nabi mengajar ayat-ayat Quran. Tapi bila Nabi dah mula mengajar ayat-ayat Quran, orang kata dia yang paling teruk. Dia gila, dia ahli sihir, dia murtad, berbagai-bagai lagi. Tak nampak tak? Kenapa? Nak ajar Quran saja, orang tu bantah, orang tu lawan. Daripada dulu sampai sekarang ni benda sama. Jadi Allah pun tasliah. Allah pujuk mereka yang nak mengaji Quran, pujuk mereka yang nak mengajar Al-Quran. Jangan jemu, jangan fed up dengan mengajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ini Allah kata. Belajar memahami ayat-ayat Allah. Allah kata apa? Ayat kita baca dari ayat 3 tu, maknanya ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika. Nah, maknanya tidaklah diperkatakan kepadamu wahai Muhammad. Nah, apa yang orang kata kamu wahai Muhammad sekarang ini, bukan padamu saja, illa ma qad qila lirrusul min qablika. Rasul-rasul sebelum kamu pun, bila dia mula nak ajar ayat-ayat Allah, terus orang anggap macam ni lah. Orang kata sesak, orang kata gila, orang kata bodoh, berbagai-bagai cercaan dan kenistaan bagi mereka yang nak ceritakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal iblis yang sama. Chip dia iblis tak mati-mati. Dah, iblis tak mati, iblis yang tua dulu. Iblis cerita pada iblis dan syaitan-syaitan yang kita ni, dia cerita ilmu yang sama, taktik yang sama, kutuk orang nak belajar memahami ayat Allah. Jadi Allah cerita dalil dia, pujuk dan wahai Nabi Muhammad, kamu jangan sedih, kamu jangan rasa hina, kamu jangan rasa duka cita. Apa yang orang marah kamu, apa yang orang cekik leher kamu, apa yang orang tak ngaji atau tekuk kamu, dah berbagai-bagai hina kamu ini, rasul-rasul dahulu pun sama. Maknanya mereka yang nak meneruskan kerja Nabi pun akan sama jawapan dia. Maknanya pasti orang hina, pasti orang kata kita berbagai-bagai tomahan orang keluarkan untuk kita yang nak memahami ayat-ayat Allah SWT. Ini kata-kata Allah. Allah pujuk Nabi dan Allah pujuk sesiapa yang nak teruskan kerja-kerja Nabi. Ya, kita jangan ragu. Ini ayat Allah SWT yang kita ada rasa ragu sikit pun dalam hati kita mengatakan tak betul. Pasal apa? Ini ayat Allah. Nah, ini ayat Allah. Bila kita ragu sikit pun, kita dah terkeluar daripada Islam. Jangan ragu. Ayat Allah, kita kena yakin 100%.
Ini ingat keyakinan tauhid kita. Lepas tu, inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin ali. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai keampunan, wa zu iqabin ali, dan siksaan dia amat pedih. Nah, tetapi kalau orang marah dengan kamu pun, kamu kena sabar. Nah, kamu kena sabar dan kamu kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila kamu menyampaikan ayat-ayat Allah, ini cara Allah nak bagi kita, apa dia nak bagi kita kepada makam darjat yang tinggi. Tapi bila orang kutuk kita, kita dapat pahala free saja, dan pahala tu sebab kita nak pergi mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar ketika itu, kita akan dapat pahala. Nah, bukan nak pahala dapat. Lepas tu kalau kita bersabar, Allah kata maghfirah, lazu maghfirah, Allah akan ampunkan dosa kita. Dua-dua sebentar. Dan dosa kita diampun, pahala kita dapat. Dua-dua. Pahala dapat, dosa terbuang. Dua-dua kalau kita sabar. Kalau kita sabar bila orang kata kita bermacam-macam, sabar. Mana? Fasta'iz billah. Kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap orang kata kita. Ini sebenarnya kita nak. Ini Allah bagi kita. Tapi kalau orang kata kita tu menjawab, terlawan balik, orang kata sesak, kita kata sesak lagi, 2 kali sesak, maknanya kita dah rugi lah. Pahala pun kita rugi, maghfirah Allah pun kita rugi. Tapi Allah kata wazu iqabin alim. Kamu kena ingat, orang yang kata kamu tadi, aku akan azab dia dengan neraka yang maha alim, maha dahsyat. Makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Kamu sabar. Aku sanggup melihat Nabi aku diseksa. Aku sanggup melihat ulama, orang menurut aku kena seksa. Aku sanggup lihat. Adakah kamu tak sanggup tahan sekejap orang kutuk kamu? Pasti ingat, azab aku maha kuat untuk siapa yang kutuk kamu, yang lawan ayat-ayat aku. Nah, ini dua keadaan. Allah bagi dua ayat ni, bagi ayat takhwif ukhrawi. Allah nak ancam sesiapa yang membantah ayat-ayat Allah, sesiapa yang membantah, membenci, tak suka dengan orang mengajar ayat-ayat Allah. Allah kata, jangan takut, wazu iqabin ali. Azab aku yang menunggu dia, yang tak suka ayat-ayat aku ni, maha alim, maha keras. Hari makin kuat, hari makin kuat, sehingga selama-lamanya. Dahsyat. Ini orang yang tak suka dengan ayat-ayat Allah, tuan-tuan. Takut-takut sangat. Tapi kita tak sedar benda ni. Bila kita sedar, bila kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu baru tahu, membunuh pahala kita, datang berjumpa kita. Dah, dosa kita bersih. Maknanya kita datang jumpa Allah dengan pahala. Dan betapa bangganya, dah, kita datang jumpa Allah dengan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita tak akan takut jumpa Allah. Ancaman dia macam mana, takhwif dia pun, bagaimana sirat, saisanya sirat, bagaimana dasarnya pada masyarakat, bagaimana dasarnya neraka, kita takut. Wala hum yahzanun, dan kita akan duka cita nak tinggal dunia ini. Kaya macam mana kita pun, bahagia macam mana dunia pun, tak takut kita lagi. Pasal apa? Janji Allah maha benar. Sesiapa yang memahami ayat-ayat Allah, sesiapa yang mengamalkan ayat-ayat Allah, sesiapa yang menyampaikan ayat-ayat Allah, Allah janji Allah pasti benar. Itu ayat yang ke-43 merupakan ayat tasliyah. Allah memujuk, wahai hambaku, wahai nabiku, bersabar sekejap. Dunia ini hanya 60 tahun atau 70 tahun saja. Kalau kamu sabar, bila kamu nak sampai ayat-ayat, kamu sabar sekejap. Dan lepas itu aku akan bagi kamu benda yang paling indah di hari akhirat nanti. Di situ merupakan kedegilan orang-orang yang lawan Allah tadi. Jadi sikap musyrikin degil. Sikap musyrikin ini, cerita macam mana pun dia tetap degil. Sikap orang yang Allah khatam mati dia ni, pusing ikut mana pun, dia kata Nabi Muhammad tetap tidak betul. Dia tetap mengatakan orang yang mengajar Al-Quran sekarang ini tetap tidak betul. Pasal apa? Pasal bisikan syaitan tadi. Jadi ayat ke-44 ini, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, maknanya dan sekiranya kami jadikan Quran sebagai bacaan a'jamiyyan, dalam bahasa, bukan bahasa Arab, bukan kalau a'jami bahasa Arab ni dia kalau ajam bangsa, ajam bahasa, dia itu beza dia. Kalau ada amzah tu bangsa, kalau bahasa, kalau ajam tu bangsa, itu beza dia. Kalau jamiyah ni bahasa.
Maknanya nak jawab persoalan ni, orang-orang musyrikin ini tetap mencari jalan nak condemn Al-Quran. Dia nak condemn Al-Quran. Dia kata kalau betul lah Muhammad itu Nabi dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Dia kata, kenapa Al-Quran bukan dalam bukan bahasa Arab? Tak glamour lah kita orang Arab dah. Jadi terima bahan bacaan dalam bahasa Arab juga. Mana popular kitanya? Macam masyarakat kita sekarang lah. Orang putih lah kita cakap Melayu. Mana glamour cakap orang Melayu? Mesti orang Melayu nak cakap. Orang putih barulah nampak profesional dia. Tengok orang India dah. Orang India dah lebih cakap India. Cakap India kita masuk saja. Tu tukar boleh cakap orang putih dah. Pasal glamour boleh cakap orang putih. Ini fi'il manusia. Dia anggap bahasa dia, adat dia tak mustahak. Yang mustahak yang dia agungkan bangsa adat orang lain. Ini naluri manusia. Orang Arab macam tu juga. Orang Arab kata, kalau katalah Muhammad itu menyampaikan ayat-ayat Allah, tak glamour lah dia Al-Quran dalam bahasa atau bukan. Sepatutnya Al-Quran mestilah bahasa, dia nak bahasa Rom lah. Pasal orang Rom ni hebat. Orang Rom ni orang putih lah sekarang ni. Pasal orang putih. Orang bangsa Rom, bangsa orang putih. Dia dah agung dah orang Arab ni, orang putih zaman dulu. Mana kita pun mengagungkan orang putih sama. Kita suka macam tu. Jadi bila kata macam tu, Allah dah jawab persoalannya. Dia kata mana boleh kalau Al-Quran betul-betul daripada Allah. Tak glamour mesti sepatutnya Al-Quran dalam bahasa Roh, barulah kita senang baca. Jadi Allah jawab persoalan dia. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain dari bahasa Arab, bahasa Arab, laqalu, nescaya mereka berkata, Allah kata ni, nescaya orang musyrikin tadi kata, laula fussilat ayatu. Nescaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Dia tak faham pula. Kalau cerita Al-Quran bahasa orang putih, orang Arab kata, tak faham pula benda tu. Dia pusing balik. Dari mana tahu sebenarnya orang musyrikin tahu cerita ni? Maknanya orang musyrikin belajar daripada orang Yahudi. Pasal orang Yahudi tahu cerita ni. Orang Yahudi tukang hasut orang musyrikin. Dia guru-guru agama Yahudi tu hebat-hebat kan. Dia yang tukang suruh cucuk orang musyrikin ni, suruh tanya, suruh hebat-hebatkan cerita semacam ini. Jadi Allah kata, kalau aku jadikan Al-Quran dalam bukan bahasa Arab, kamu tak faham pula bahasa tu, kamu minta terjemah dengan lebih-lebih lagi. Nampak tak sekarang ni? Berpusing orang musyrikin. Dia berpusing. Lepas itu ayat tu dah ayat-ayatnya. Lepas tu Jamiliyun, apakah bahasa Arab? Wa Arabiyun, dari bahasa Arab dah. Apakah selain bahasa Arab? Dari bahasa Arab dah. Maknanya secara mereka mengatakan mengapa apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Rasulnya. Adakah sepatutnya bahasa Rasul orang Arab? Takkan Al-Quran nak ceritakan dalam bahasa Rom ataupun dalam bahasa bukan bahasa Arab? Nanti kamu tanya pula, tak faham, kamu kata Nabi kamu reka cerita pula. Allah menjawab kesamaran masyarakat musyrikin Mekah yang mengatakan, kenapa kalau Al-Quran betul daripada Allah, mesti Al-Quran bukan dalam bahasa Arab. Pasal dalam bahasa Arab ni semua orang tahu, kita semua tahu Arab. Maknanya dia kata tak popular, tak glamour kalau kita dalam bahasa Arab. Dia minta dalam bahasa lain. Jadi Allah menjawab kesamaran ataupun kekeliruan masyarakat musyrikin ini. Allah jawab, kalau Al-Quran aku turun dalam bahasa selain dari bahasa Arab, nescaya kamu kata kamu tak faham pula. Kamu suruh Nabi kamu cerita benda-benda yang panjang-panjang yang kamu akan mendustakan Rasul kamu pula. Allah jawab. Yang kedua, takkan Rasul kami bahasa Arab, takkan Al-Quran dalam bahasa lain. Ini akan menimbulkan, kamu akan fitnah macam-macam lagi. Ini Allah jawab. Allah jawab kesamaran yang dihadapi oleh musyrikin tersebut. Timbul pula persoalan. Untuk kita berfikir, kita akan tanya, Habis macam mana kita orang Melayu, Al-Quran bahasa Arab, adakah kita boleh faham? Orang akan tanya kita, kenapa Ustaz Al-Quran tadi Ustaz kata Nabi orang Arab
Al-Quran mesti dalam bahasa Arab. Dia boleh ceritakan, lagi sekali ceritakan. Tapi bagaimana kita sekarang ni? Kita orang Melayu, Quran dalam bahasa Arab. Untuk menjawab persoalan ini, Allah jawab juga dalam ayat lain. Allah kata Al-Quran bahasa Arab, satu bahasa yang paling senang dan merangkumi tepat ayatnya tu. Dan Al-Quran memang Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Memang aku memudahkan bahasa Al-Quran. Adakah kamu? Kenapa kamu tak nak mengambil pengajaran pada lagi? Dalam ayat lain tu, ayat tu. Maknanya jawapan dia bahasa Arab, bahasa yang paling lengkap, paling tepat. Maksudnya kita faham bila ahli tafsir ke bahasa Melayu lebih akan tepat. Semua orang akan memahami bahasa Arab. Semua orang jangan takutlah cerita cakap bahasa Melayu. Ahli tafsir dah tafsir bahasa Melayu, kita akan faham dengan detail selengkap-lengkapnya. Pasal apa? Dalil Al-Quran. Macam mana? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Tak dalil. Kita tak ada dalil lagi nak jumpa Allah nanti. Wahai si polang, kenapa kamu tak belajar Al-Quran? Payah kau orang Melayu, ya Allah. I'm sorry, ya Allah. Kami orang Melayu, mana boleh kamu faham? Tak boleh. Tak ada dalihan. Bila kita dah mati, hidup balik, dalihan dah habis. No dalihan. Dah bahana. Bahana. Orang Urdu panggil bahana. Dalihan. No excuse. Pasal apa? Pasal sekarang ni kita boleh belajar lagi dah. Allah kata, aku dah bukti dalam ayat-ayatku, aku dah ulang dalam surah Al-Qamar tu 4 kali pasal Al-Quran ini mudah. Al-Quran ini mudah, aku dah mempermudahkan Al-Quran, cuma kamu saja yang tak nak belajar. Ini kesamaran dia. Kesamaran yang Allah jelaskan kenapa Al-Quran untuk menjawab masalah orang Arab, orang musyrikin yang nak menjatuhkan nilai Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran tak glamour dalam bahasa Arab. Sepatutnya Al-Quran dalam bahasa asing, dalam bahasa Ajam atau dalam bahasa, maksud dia dalam bahasa Rom. Dia nak sangat dalam bahasa Rom. Dia puja Rom. Lepas itu Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman menjadi petunjuk. Maknanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang dah ada inabah. Bila kita nak kenal Allah, ingin nak rapatkan diri dengan Allah, Allah akan bagi seluas-luas petunjuk dengan kita. Seluas-luas petunjuk dengan kita, itu dipanggil petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk. Mana hidayah yang paling bawah sekali ialah inabah. Mana bila kita nak saja terlintas hati kita, aku nak kenal Allah, aku nak duduk majlis ilmu Allah, Allah akan membuka kita dengan seluas-luasnya ilmu. Dalam hadis kursi, hadis kursi, minum air dulu. Bismillah. Dalam suatu hadis kursi ini adalah Allah berfirman. Hadis kursi ini bukan ayat Quran, tapi Allah berfirman. Pasal dia dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Allah telah berfirman, sekiranya manusia nak kenal Allah, maknanya sejengkal, nescaya Allah akan rapat dengan dia dalam sehasta. Kalau manusia nak kenal Allah dalam sehasta, nescaya Allah pergi dengan dia sedepa. Kalau manusia nak sedepa, kalau manusia nak berjalan, nak pergi Allah, Allah akan datang dengan berlari. Maknanya di sini, bila kita ada inabah tu, inabah nak mengaji Al-Quran, nak faham Al-Quran, sikit saja, nescaya Allah akan, ayat tadi, Allah akan bagi petunjuk. Allah bagi darjah yang kedua untuk hidayah kita ialah hidayah. Inabah, hidayah, lepas tu istiqamah, lepas tu rabtul qalbi. 4 tahap hidayah kita. Minat sikit ya. Kita nak sikit, nak belajar sikit ya. Dah, Allah akan buka hidayah. Kita akan datang majlis. Duduk ikut semua sekali. Lawan syaitan ni. Dia akan bagi istiqamah. Tiap-tiap minggu kita akan pasti datang. Datang pasal apa? Nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan darjah yang paling tinggi lah rabtul qalbi. Nampak? Ini untuk orang ada hidayah, petunjuk bagi orang yang dah ada inabah.
Lepas tu wasyifa. Wasyifa ni adalah penawar. Ada juga orang tafsir penawar penyakit. Betul. Betul juga. Tapi kalau ikut tafsir Jalalain, kalau ikut tafsir Baidawi, kalau ikut tafsir Imam Razi, wasyifa di sinilah untuk menghilangkan penyakit hati. Kita bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memahami maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghilangkan segala penyakit hati kita. Ada penyakit riya, ada penyakit dengki, ada penyakit kelam kabut hati kita ni, semua ragu ayat ni Allah akan buka pelan-pelan, hilangkan penyakit-penyakit hati tersebut. Ini wasyifa. Tapi boleh juga saya kata penyakit lain pun ada juga, ruyak, ilmu ruyak tu ada kaitan juga. Tapi pasal kita mengaji bab tauhid, wasyifa di sini lah untuk menghilangkan perasaan-perasaan untuk syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara. Lepas itu wallazina la yu'minuna fi adhanihim. Tapi mereka yang lawan ayat-ayat Allah tadi, mereka yang sering menimbulkan suasana tak harmoni, membenci ayat-ayat Allah tadi, Allah kata mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah tadi, mereka yang mengatakan patutnya Al-Quran dalam bahasa ajam tadi, mereka ini fi adhanihim waqrun, telinga mereka Allah ada sumbatan. Pasal apa? Yang pertama tadi kita bagi hidayah. Yang kedua kita ada lawan hidayah, ialah darakah, ada maknanya lawan hidayah tu. Yang pertama kita ragu. Kita ragu dengan ayat-ayat Allah. Kita rasa betul ayat Allah kata macam ini, kita ragu. Lepas kita ragu, kita sesat. Kita tak ikut dia lah, ada ragu, tinggal ayat Allah, kita dah sesat. Dolalah sesat. Bila kita sesat, Allah akan, syaitan akan supaya melawan ayat Allah. Dia kata macam ni, kita lawan. Tak boleh macam dalil lain. Kita berlawan dengan dalil Allah. Kita panggil mujadilah. Kita berlawan. Kita melawan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lawan tu, bila kita lawan tu lah last kali ini, mudah-mudahan Allah jauh kita berarti. Yang keempat, darjah yang keempat ini ialah dipanggil khatmul qalbi. Allah khatam hati kita. Khatmul qalbi. Maknanya hidayah pada empat. Inabah, hidayah, istiqamah, rabtul qalbi. Dan apa ada pak juga Roy. Lepas tu daulah. Lepas tu mujadilah. Last sekali khatmul qalbi. Bila Allah khatmul qalbi, khatam kita, ceritalah macam mana pun kita akan nampak. Kita buat jahat, kita rasa baik. Ini syaitan tadi. Yang kita cerita minggu lepas, syaitan semacam kulit telur tu. Kulit telur, ada dalam tu ada telur kuning, ada telur putih. Syaitan tu, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitana tu, syaitan itu ibarat kulit telur. Dia nak pastikan telur itu keluar anak saja. Bila telur keluar anak saja, telur tu mana manusia lahir saja, terus dia pegang, terus masuk ke neraka. Ini wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitana. Satu kita bila mereka tak nak mengaji Quran, tak nak faham Al-Quran, Allah kata dia akan letak syaitan ikat hati kita ni. Tugas kita ni semacam kulit telur yang menjaga telur putih dan telur kuning. Telur mentah saja dia akan pegang, memandang baik apa yang kita buat buruk. Sampai kita mati tanpa bertaubat, dan kita akan masukkan kekal dalam neraka. Ini kerana syaitan, mereka yang tak nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat tu. Wa may ya'shu zikrama nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Qarin tadi menjadi teman setia kita. Allah paterikan hati kita ni. Itu tugas dia. Tugas dia nak memastikan kita akan tak rasa nak bertaubat. Dan kita akan tak nak buat sunnah. Kita akan lawan orang buat sunnah. Benci dengan orang buat sunnah. Benci dengan orang nak mengajar ayat Allah. Dan bila benci macam tu, lahir manusia besar, syaitan jaga dia. Bila syaitan jaga dia, syaitan takkan lepas. Tak? Kita ada girlfriend, takkan kita lepas girlfriend kita pada orang. Tak lepas. Sanggup mati syaitan. Sanggup mati daripada golongan nak tarik dia ke jalan belajar Al-Quran. Ini perangai syaitan. Pegang. Kalau kita ubat dia nak belajar ayat-ayat Allah, ikut sunnah. Dua ni saja ubat dia. Ubat nak melawan syaitan yang Allah petri hati kita ni, dua saja. Memahami Al-Quran, ikut sunnah. Itu saja. Pasal apa? Bila kita ikut sunnah, syaitan lari. Nak tidur malam baca amal Nabi tu, baca. Dia kata kamu akan rasa malaikat dalam
Kan sibuk kamu. Macam tu. Orang buat sunnah. Ambil air wudu, baca 3 kul, baca ayat kursi, amalkan yang macam Nabi buat tu. Kamu rasa malaikat macam, jangan sibuk kamu. Ini. Bila syaitan ada dengan kita, bila malaikat ada kita, syaitan akan lari. Sama dengan menjadi ilmu kita ini. Ini hebatnya orang nak mengamalkan sunnah. Syaitan akan lari. Malaikat akan masuk. Bila kita mati, baru malaikat turun balik. Lama. Ada riwayat mengatakan 500 malaikat bertemu kita. Bertemu dalam kubur lagi. Satu dunia, alam, langit. Malaikat akan kecoh. Dan si pulang-pulang dan datang dah mana roh pulang-pulang ni, Allah malaikat nak naik ke langit, nak pergi ke Lauh Mahfuz. Mana satu kecoh, malaikat semua kecoh bila seorang beriman meninggal dunia. Ini hebatnya kita mengamalkan sunnah. Ini hebatnya kita mengamalkan Quran dan ikut sunnah ini. Maknanya ruh dia amat mulia, malaikat akan sambung. Riwayat mengatakan 500 malaikat bertemu kita. Betapa bahagianya mereka yang mengamalkan sunnah dalam setiap amal ibadat dia. Kita cubalah. Amalkan kalau beri doa pagi, doa petang, doa tidur tu. Paling-paling 5 ini kena amalkan. Jangan buat doa-doa lain lagi. Istiqamah yang paling sunnah, basic. Nak bangun zikir pagi, zikir petang, nak tidur malam, bangun tidur tu cuba amalkan ini. 10 minit orang pendek ya. Walaupun nampak nekat, tapi berat untuk melaksanakan amat berat. Amat berat. Banyak kawan-kawan kita ada pengalaman mengamalkan sunnah, mengamalkan zikir pagi, zikir petang, segala masalah penyakit hilang. Pasal apa? Kalau kita hayati setiap doa dalam zikir pagi, zikir petang tu, nescaya serangga takut nak gigit kita. Kita berlindung dengan Allah semua. Daripada darat, laut, kiri, kanan, semua kita berlindung. Ini kalau kita hayati doa, setiap doa yang Nabi ajar kita tu komplit. Tapi kita saja nak cari doa lain dan amalkan doa sunnah yang Nabi buat. Ini PA manusia. Yang Nabi buat ringkas, pendek, tepat, padat. Tapi tak nak buat, nak cari doa yang 10,000, 20,000 lagi. Sedangkan yang basic Nabi kita nak buat. Ini PA manusia. Pasal apa? Pasal syaitan tadi. Wa may ya'si 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin tadi. Fa huwa lahu qarin. Qarin menjadi teman setia, bawa kulu-kili, qarin tadi. Ini PA qarin. Jadi la yunafi adzanihim. Allah kata la yunafi adzan. Aku akan peka dan telinga dia ada sumbatan. Wallazina la yu'minuna fi adzanihim waqrun. Mana yang dalam telinga mereka, kenapa mereka tak nak ikut arahan Allah? Dan telinga mereka ada sumbatan wa huwa alaihim amaida. Al-Quran itu ayat berapa ni? Ayat 46. 44. Dan orang-orang yang tidak beriman tadi, mereka orang yang tak nak mengaji Al-Quran tadi, dalam pada telinga mereka ada sumbatan. Dan sebenarnya wa huwa alaihim, Al-Quran saja yang boleh menyembuhkan benda tersebut. Allah buat perumpamaan pula bila dah macam takut tak faham lagi. Takut apa dia sumbatan telinga ni? Tak mendengar, bukan tuli. Tak mendengar daripada kebenaran. Ini sumbatan, khatam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ni. Allah khatam hati ni, Allah khatam mata, Allah khatam telinga ni. Khatam apa? Kita dengar. Dengar pun sebagai tak tahu apa pun. Orang cerita lah macam mana, kita dengar. Tapi kita masih lagi buat apa yang adab yang kita buat. Orang cerita sunnah semua. So buat baca doa semaya baca ini, nak tidur baca ini. Baca dengar. Tapi kita masih lagi buat amalan-amalan yang untuk nenek kita laksanakan walaupun tak sabit dengan Quran dan hadis. Kita nak itu. Pasal apa? Syaitan mengasut tadi, kita memandang baik apa-apa dia, keburukan yang kita buat. Syaitan keluar dari diri kita. Itu yang problem kita ni. Jadi Allah kata, aku sumpah telinga dia tu. Dia tak mendengar daripada kebenaran. Bukan tak mendengar tuli tau. Dengar tapi tak dengar untuk kebenaran. Hak yang ada itu tak dengar. Lepas tu Allah buat perumpamaan, takut kita dengar tak faham lagi ni. Ulaika yunadau. Perumpamaan mereka tu seperti yunadau, memanggil min makanin ba'id, memanggil dari tempat yang jauh. Duduk kedai Radin, duduk kat rumah saya ni 1 kilometer. Dengar tak?
Salam cakap, "Oi, motor kena curi." Kita dengar, macam tu dengar tak? Pasal tak faham. Macam tu. Allah bagi perumpamaan macam orang buat panggilan nak cerita tu daripada jauh. Bercakap dengan orang setengah kilometer, bercakap tak akan dengar apa? Dengar macam tu saja, tak mendengar detail apa yang dia nak bincangkan. Maknanya Allah cerita macam tu detail sekali. Mereka yang tak nak mengaji Quran, tak nak faham Al-Quran ini, Allah cerita detail sekali. Maksud dia Allah apa? Allah khatam pendengar dia. Dengar orang mengaji, dengar orang mengajar, tapi dia tak ambil, tak masuk dalam hati dia. Dia berpaling. Dia dengar, dia balik tak tahu apa-apa. Macam kita bercakap dengan lembu dah. Macam tu je lah. Dengar. Ayat lain Allah beri umpama seperti kita bercakap dengan binatang ternakan. Ada ayat macam tu pun. Bercakap tak faham apa-apa. Ini Allah khatam telinga kita. Allah sumpah telinga kita daripada mendengar benda-benda kebenaran. Macam kita bercakap memanggil orang yang jauh, Allah bagi perumpamaan macam tu. Itu kesamaran masyarakat musyrikin yang pertama. Dia kata, dah ada belum balik, dia kata Al-Quran, kalau betul Al-Quran mesti Al-Quran dalam bahasa yang lebih glamour, tapi Allah jawab sebenarnya inilah yang betul. Pasal apa? Pasal Nabi daripada orang Arab, jadi penjelasan dia amat jelas. Jadi Allah tegas, Allah bagi ayat takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi, Allah ancam sesiapa yang tak nak belajar ayat-ayat lagi, tak percaya dengan tadi, Allah kata dia akan sumpah, dia akan khatam telinga dia semacam mendengar, bercakap jauh tak dengar lagi. Itu kesamaran yang pertama. Lepas tu kesamaran yang kedua, ayat 45, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi, dan sungguh kami berikan Musa Alkitab, maka ia berselisih ke dalamnya. Ini pun kita nak tahu juga pasal ayat-ayat macam ni, ayat nak menjawab persoalan masalah-masalah orang musyrikin. Kalau kita tak mengaji tafsir, kita akan tak faham. Tapi pasal saya cerita ni, berdasarkan guru saya cerita tafsir, asbab kenapa keluar ayat ni, saya cerita hari ni, mana ayat ini keluar, ayat ini keluar kerana mana ayat dipanjang dia, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat lalu diperselisihkan. Kalau kita tak belajar tafsir, tak faham maksud dah. Aku turun kitab pada Musa, tapi kaum Nabi Musa perselisihkan. Ini ayat untuk menjawab kesamaran ataupun kekeliruan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin kata-kata, dia nak konten Al-Quran juga. Dia kata, kalau Al-Quran tu betul, kalau Al-Quran betul, kenapa Al-Quran bukan semacam kitab Taurat ataupun kitab Injil ataupun kitab Zabur, dia turun sekaligus. Sedangkan Al-Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini tak glamour Al-Quran. Turun langsung entah Nabi pergi belajar dengan mana-mana, dia kata pergi belajar dengan orang Yahudi, orang siapa ke, balik mari dia kata dia terima Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia pergi belajar Quran dulu, pergi belajar dia hafal ayat tu, esok dia cerita pada sahabat-sahabat dia. Tak betul dia tadi. Ini Muhammad tidak betul. Ini Muhammad tidak betul. Dia pergi belajar mana-mana, dia mari tipu kita, dia kata dia dah terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia betul, dia kata mesti serupa dengan orang Yahudi. Pasal apa? Tengok Nabi Musa, dia kata terima kitab dia serentak turun Al-Quran Taurat dia. Macam mana? Jadi Allah nak jawab. Allah nak jawab kesamaran. Kenapa kamu degil sangat ni? Tadi kata Quran macam tu. Bila Allah jawabnya tu, kamu kata pula nak tiru macam Al-Quran kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Jadi Allah nak jawab kesamaran orang musyrikin. Kesamaan dia kenapa dia kata? Kenapa Al-Quran turun berperingkat-peringkat dituduh Nabi Muhammad tak betul. Jadi Allah jawab, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Serupa juga umat Nabi Musa pun. Walaupun kitab Taurat kami turunkan serentak pun, orang Yahudi tetap menolak juga. Kalau aku turunkan Al-Quran semacam kitab Taurat pun, tetap kamu menolak juga. Pasal aku telah khatamkan hati kamu, pasal kamu nak menjauhi daripada aku. Ini maknanya Allah nak jawab kesamaran masyarakat dia. Kalau Quran turun serentak ke, turun macam mana ke, tetap mereka yang Allah khatam hati dia ni, Allah khatam hati dia, tetap mereka akan membenci ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ini Allah menjawab kesamaran yang diadakan oleh orang musyrikin. Sebenarnya orang musyrikin ini tahu daripada mana kitab orang tak Taurat turun serentak. Ini
propaganda orang Yahudi. Orang Yahudi pergi jumpa orang musyrikin, kamu nak tanya berperang kitab Quran ni, kamu kena buat macam ni, buat macam ni. Diajar supaya orang musyrikin bantah Quran, original Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Orang Yahudi guru dia. Jadi orang musyrikin ikut saja pasal orang Yahudi tak ada kitab. Orang musyrik tak ada kitab, dia hanya rasa dia amalan golongan Hanif daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dia tak ada kitab. Dia semayang. Orang musyrik semayang buat. Ada dalam hadis mengatakan dia semayang Tuhan. Dia semayang. Dia puasa. Sama. Cuma dia ada kitab. Dia agak-agak amalan itu betul-betul. Oh, ini betul-betul agama daripada Nabi Allah Ibrahim. Tapi dia rasa. Rasa dan prasangka ini dah sebenarnya yang salah. Orang prasangka, orang rasa-rasa tak boleh masuk syurga. Dalam amalan kita, kalau kita beramal rasa syak wasangka, dia jahil. Dia tak boleh masuk syurga. Orang jahil tak ada dalam syurga. Ini, dengar, orang jahil tak ada dalam syurga. Pasal apa? Orang syurga, orang yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita minggu lepas, bila kita dah nak terima suratan amalan. Nak terima surat amalan, bila kita dah terima nanti di alam sana, kita orang yang beriman menerima surat amalan dengan tangan kanan. Orang yang jahat menerima surat amalan dengan tangan kiri. Dia sorok tangan kiri dia, tapi surat tak nak tengok. Lari wahai Tuhan aku, lari aku azab kamu. Surat menjerit berkata surat amalan itu. Pasal disuruh Tuhan ada lari. Kalau pasal apa? Kalau tak lari, dia akan terima dengan tangan kiri, masuk neraka dia. Tapi mana boleh lari? Dah tak dapat terima. Dah terima juga walaupun menyuruh tangan terima. Tapi orang yang menerima kitab amalan dengan tangan kanan, dia kata, aku dah yakin. Tengok ayat. Aku dah yakin. Masa dunia dulu, aku yakin di mana? Aku yakin dengan ayat-ayat Allah. Ini maknanya nak kaitkan orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Bagaimana cara dia yakin dengan ayat Allah? Kita nak yakin dengan ayat-ayat Allah, kena belajar memahami ayat-ayat Allah. Takkan orang lain cerita kita ayat-ayat Allah. Siapa yang paling baik cerita mengenai Allah dengan kita? Tak ada orang, tak ada kitab yang boleh cerita pasal Allah yang paling tepat, yang paling perfect, yang paling sempurna. Ialah ayat-ayat Allah. Hanya Allah yang boleh perkenalkan dia dengan kita yang paling tepat, yang paling sempurna. Kalau orang cerita, lain-lain sumber. Tapi kalau kita dalam Al-Quran, semacam orang terima kitab amalan dengan tangan kanan, dia kata, dunia dahulu, wahai Allah, wahai kawan, dia bangga, tunjuk kawan-kawan dia, wahai kawan-kawan semua, aku bangga sekarang ni, aku mudah menerima kitab amalanku dengan tangan kanan. Dia buat public announcement di sana. Kenapa? Dahulu masa dunia, aku dah yakin dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dah kata sekian. Kamu jangan minta doa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minta doa, kamu telah mensyirik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yakin dengan ayat tersebut, jadi aku beramal dengan ayat tersebut. Jadi bila aku yakin, aku beramal dengan dia, Allah telah balas sekarang ini. Maknanya dia yakin. Jadi bila kita yakin dengan amalan kita, kita beramal seperti mana arahan Allah. Bila kita beramal seperti mana Allah suruh, seperti mana Nabi buat, ada fakta. Ada fakta, kita dah ada ilmu. Setiap amalan kita tu berdasarkan Nabi buat. Bila amalan kita berdasarkan Nabi buat, mana? Sempurna. Ini tadi, ini kita yakin. Tapi kalau amalan kita berdasarkan orang cerita, entah daripada mana orang cerita tu, tak ada sumber. Tak ada sumber. Hanya sumber dia, Surah Fussilat mengatakan sumber dia kebenaran. Kebenaran merupakan sebagai dalil dia. Kita mencuri duit, hasil curi tadi boleh buat rumah. Jadi dia tengok, aku buat mencuri pun aku boleh rumah besar. Berhasil, mesti Allah suka. Itu dalil dia. Dalil dia, duit haram pun boleh guna, mesti Allah suka. Dia pegang dalil itu. Tapi kita baca Al-Quran, tak. Dalil Quran, duit tak ada, duit haram tak boleh. Dalil dia. Jadi kita beramal dengan ayat kita sebalik dalam surah Fussilat. Itu Tapi dalil lain, dalil dalam surah Al-Fani mengatakan pula dia ada bukti dalam kitab-kitab lain. Dalil lepas surah Fussilat, surah Al-Ashura. Ashura kesamarannya menjawab soalan ini nak kait dengan ini. Maknanya, okey, aku ada bukti. Amalan aku ada bukti. Bukti mana? Bukti daripada kitab-kitab lain.
Kitab-kitab kamu itu dikarang oleh manusia yang dapat bisikan-bisikan syaitan, yang tak mengikuti Quran, tak mengikuti hadis Nabi. Kamu boleh kata kamu pegang dalil betul, tapi daripada mana sumber dalil kamu? Dijawab oleh surah Asyura yang kita baca nanti. Surah Asyura nak menjawab. Hanya kamu boleh pegang kepada dalil Al-Quran dan hanya daripada hadis yang sahih, baru kamu yakin. Kalau kamu pegang pada kitab yang lain selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis sahih, itu merupakan bukan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tolak semua sekali. Allah akan tolak. Allah tak akan terima amalan kita kalau bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini akan insya-Allah bila kita jumpa surah Asyura, Allah akan jawab kesamaran dia. Sikit lagi ayat terakhir. Ini kesamaran yang ketiga. Kesamaran yang kedua, maknanya dia mengatakan kenapa tak turun sekaligus. Kesamaran yang ketiga, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syaqqin minhu murib. Ayat terakhir, sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan, dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan mendalam terhadapnya. Ini merupakan kesamaan yang ketiga. Sama juga kalau kita baca sendiri terjemahan, tak cerita angkat ceritakan, kita akan tak faham ayat ini. Ayat ini pun merupakan kesamaran orang musyrikin Mekah dan kesamaran kita sekarang ni yang menganggap hasil kebenaran kerja dia merupakan suatu kebenaran. Tak, tengok aku curi pun aku boleh buat rumah besar. Itu dia kata dalil dia. Jadi orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad cuma kata dah kalau buat jahat Allah akan balas dia. Allah akan turunkan bencana. Kalau dia lawan Allah akan turunkan bencana. Kalau kamu buat dosa, Allah akan balas dosa dia dengan turun musibah-musibah. Kamu buat jahat, Allah akan balas jahat kamu. Ini merupakan kesamaran-kesamaran yang dihadapi oleh orang musyrikin. Kita pun sama, kita sering menganggap kalau kita diterima musibah, kita diterima apa? Maknanya Allah tak suka kita. Dah. Maknanya kalau kita mewah, kita kaya, kita bahagia, kita senang, Allah suka kita. Ini perangai kita. Tengok aku bahagia, ada keluarga yang harmoni, keluarga bahagia, semua makan mewah, kaya, segala-gala. Allah sayang dengan aku. Nampak? Kita pegang ini sebagai dalil Allah suka dengan kita. Orang musyrik pun kata macam ni lah. Pemberang lah Muhammad. Dia kata, Muhammad kata kalau aku buat jahat, kalau aku minta pertolongan selain daripada Allah, sebagai dakwah surah kita ini, dia kata Allah akan binasakan dia. Dia jual macam tu. Mana dia? Mana dia bencana? Mana dia janji Allah nak musnahkan aku? Dia mencabar. Dia mencabar Allah balik. Mana dia bencana? Bagi tahu aku Muhammad. Bagi tahu aku Muhammad. Mana dia bencana yang Allah janji nak turun pada aku? Ini. Jadi Allah jawab. Allah jawab persoalan dia itu. Dia mencabar Allah. Dia kata turun bencana sebagai ayat-ayat Al-Quran. Allah kata apa? Allah kata sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu. Mana sini Allah telah akhirkan ancaman, akhirkan pembalasan dia. Allah kata kalau bukan kerana keputusan yang ada di Lauh Mahfuz, Allah mendelaykan, mentakhirkan bencana dia tu, niscaya bila lawan Allah, ketika itu juga Allah turunkan bencana. Ketika itu juga Allah bakar dia. Ketika itu juga Allah hancurkan dia. Tapi pasal apa? Pasal Allah telah takhirkan bencana. Pasal apa? Allah tetapkan dia. Itu je. Pasal apa? Pasal apa? Pasal Allah kesian dengan dia. Allah kesian dengan dia. Kalau Allah turunkan bencana bila lawan Allah, bila dia telah mengaji Al-Quran, Allah turunkan bencana, maka dia mati dalam kufur, dia mati dalam tak sempat bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tangguh bencana sekejap supaya sekurang-kurangnya dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Jadi sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Nampak sekali. Maknanya kalau kita yang melawan Allah ni, kita yakin, oi aku macam dah mana tak ada apa-apa pun, aku ajak tak ada apa-apa pun dah. Maknanya kita hanya cakap sembarang, mulut tak sayang mulut orang kata, tapi tunggu Allah dah sediakan ancaman untuk kita di akhirat nanti yang maha hebat. Atas dunia semua orang boleh kata aku siapa lah, aku buat aku lah, aku nak mencuri, aku nak buat apa, itu akulah, aku tangguh sendiri. Ini orang kata cakap tak sayang mulut. Pasal apa? Dia tak tengok betapa dahsyatnya api neraka. Mulut dia saja, hati dia apa hati dia? Hati dia kata apa? Dan sungguhnya mereka benar-benar dalam
keraguan yang dalam katanya. Mulut dia yang berani cakap, tapi dalam hati kecil dia. Orang-orang jahat, orang-orang yang tak nak mengaji Al-Quran sebenarnya dia tak tenang. Mulut dia saja aku okey, tapi dalam hati kecil dia Allah kata akan kebingungan, akan takut dengan Allah, akan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mulut dia saja rasa itu, rasa ini tak. Ini Allah kata dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa lagi? Mirabik laku wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dalam masa sesungguhnya dalam sebenarnya mereka dalam kerugian, dalam kebingungan, arti mereka dalam kebingungan mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya rasa sampai ke ayat 45, insya-Allah minggu depan hari Khamis kita baca ayat 46. Maknanya di sini kita kesimpulan saya nak buat, maknanya inilah ancaman-ancaman kedegilan-kedegilan orang musyrikin yang kita masuk bila kita baca Fatihah, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi iaitu dua golongan degil, iaitu golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Waladdallin itu golongan orang yang jahil, orang sesat, iaitu golongan Nasara dengan golongan munafikin. Jadi kita belajar ini, orang musyrikin bekerjasama dengan orang Yahudi yang sama-sama degil dia, walaupun dia tahu tapi dia menolak kebenaran Al-Quran. Dia tolak, dia tahu tapi dia degil itu. Pasal apa degil? Allah dengan kedegilan itu Allah khatamkan, wala khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu Allah khatam kat situ. Jadi dalam insya-Allah minggu depan kita habis surah Fussilat 1 5 ayat lagi. Kita habis surah Fussilat, kita pergi pula kepada surah Asyura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula wa radina billahi rabban wal islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.